Okey, sampai dah Dusun Campsite. Welcome to Dusun Campsite. Assalamualaikum. Okey, kita dah sampai Dusun Campsite di Sedim. Di apa? Kulim Kedah. So kita baru sampai. Tidak nak call dia punya staff di sini. Tengok environment dia dulu. Okey, kita dah confirm tapak. Tapak sini ada 2 tapak untuk atas bukit. Satu lagi dekat sepanjang sungai. Tapi kita atas bukit ni sini saja. So dia punya view boleh nampak semua apa? View bawah. So, kita akan buat di sini. Sunshine, blue skies. I gotta cry. Many troubles to cross. Feel the pain, oh yeah. Listen, I know you. Night sounds strange. I wish you would rain. The minute supposed to cry. I wish you would rain. I wanna go outside. I wish you would rain. Sunshine, blue skies. I gotta cry. Okey, sekarang dah 12.30. Kami dah siap pasang tent. Stock Village 13. Kemah Hunter 2024. Yang lama kami punya juga. So kami tak totally settle lagi kemas-kemas di dalam sebab nak pergi Jumaat sekejap. So kami basically untuk tent dah siap lah, cuma tak kemas-kemas lagi. So kami di Dusun Campsite, Sedim Kulim Kedah. Ini satu-satunya tapak yang ada di atas bukit. Okey, so kami parking kereta sangat-sangat hampir. Yang lain tapak-tapak lain semua di bawah, di tepi-tepi sungai. Nanti besok atau petang nanti saya akan review tempat ni. Tapi kali ni saja ada tapak di tepi sungai, tapi kami ambil di atas bukit sebab boleh tengok view lebih banyak. So kita tengok tent kami hari ni. So hari dah mula hujan turut. Okey, so hari ni
kami dulu kami pasang extra awning ni silap tau. Ada dua pole di sana, ada dua pole di sini. So satu hari kami keluar, hujan lebat, air bertakung di tengah. So semua jatuh. So kesilapan yang kami dah belajar. So this time tengok apa yang kami buat. Okay, kita nampak di sini ya. Saya letak satu pole saja di depan, dua pole kiri dan kanan di tepi, and then satu di tengah saya bagi tinggi supaya aliran air turun, dia akan jatuh, semua jatuh ke tepi. Macam sini pun dia akan jatuh di tengah, itu pun dia akan turun di tepi. Okey. Tengok simple. Okey, tengok kami punya pasang. So di tengah bagi tinggi. So jangan ada benda tajam lah ya. So letak satu alas tu. Okey, so aliran air akan lebih lancar kalau macam ni. So kami tak ada apa-apa. So belum siap kemas lagi. Dapur macam biasa kami letak kat situ je. Sebab Mama Aus cakap nak masak tengok view sungai. So, kami tutup sebab hujan. So kami nak keluar, so better tutup dulu lah. Dalam pun tak ada apa. Dalam tak apa, macam biasa. Semua satu lampu saja. Dan tilam-tilam. Tilam-tilam angin. Malam pun ada tilam sini satu lagi. Malam baru buka. So tak apalah. Okey, kita tengok sekeliling. Sekeliling kami, okey. Di dalam ni kami dah buat sampan supaya air tak bertakung di dalam. So tarik benda ni terkeluar lah. So stok ventilator ni, ventilator ni tak ada lubang yang nak tarik. So guna klip, kami tambah dengan klip. So tarik ke tepi supaya tak rapat dengan tent di dalam. Ni tent di luar. So tak rapat dengan di dalam. Okey. Okey, boleh nampak ya. Okey. So sini pun saya tarik terkeluar di tepi. So view kami di sini. Hai Zafia. Gimana? Sini boleh. Situ boleh. Tak nak? Okey, baik. Okey, baik. So untuk tengah hari ni, ini saja. So malam ni diorang makan macaroni cheese dengan daging bakar. Makan yang simple je malam ni. Kamu mau makan? Masih ni saya suapkan kamu. Sedap. Sedap. Makan haus. Saya makan apa? Kambing. So baru lepas makan, rehat-rehat je. Letih lah. Malam ni sangat damai sebab tak banyak campus masuk besok. Katanya baru penuh tempat ni. Katanya banyak kosong lagi. Suasana pun cerah kat sini. Tengok sebelah sana ada campsite lain seberang sungai. Mana pun cerah. Di depan kami surau. Kalau tak boleh sembahyang di dalam tent, so boleh sembahyang di pondok yang disediakan lah. Okey, jumpa mula. Ini suasana malam kami di sini. Malam pertama di sini. Ini surau. Sekarang ni saya berada di tapak tapi kosong. Okey, itu kami punya tent atas bukit. Ada dua tapak di atas bukit tu. Tapi atas bukit ni memang dua tapak saja. Yang lain semua di pesisiran sungai. Di tepi-tepi sungai. So kita tengok sat view malam. Mari kita pergi jalan. Sangat cerah. Ada dua tent ni kosong. Ni campsite punya. Kalau untuk disewakan untuk glamping. Sana ada satu last tapak. Okey. Sini. Sini ada satu sinki. So kami beri belakang tent kami ada satu sinki. Tong sampah pun ada. Okey, good. Jom let's go. Bayang dekat sini. Ini air sungai. So dibiarkan begini saja. Bukannya air berbayar. Jom tengok. Okey, sini pun tapak. Okey, kita tengok sungai ada sekejap. Tengok dia ada side cross seberang sungai ni. Ada campsite lain. Ada 2-3 campsite kot di sana. Saya tak pasti campsite apa. Tapi suasana pun sangat cerah.
Tapi malam ni agak lengang sebab hari ni hari Jumaat. Orang tak masuk. Kebanyakan orang akan masuk hari Sabtu. Sungai dia tinggi sikit. Okey, dia turun di bawah sikit, ada tapak lain. Tapak ni nice. Tapi agak kecil lah. Sana ada satu family. Tengok dia punya entrance. Sungai dia. Tapak dia agak kecil. Okey, kita tengok sekejap. Nice view dia, tempat dia memang nice. Ini tapak 4. Sofia cakap ini tapak 4. Jom. Kawasan. Okey, kita jalan lagi. Sinki dia. Ada sabun. Ada sabun, ada sinki. Okey. Malam pun. Lampu apa? Sini ada satu kolam ikan. Ada ikan tilapia merah. Ada lampu. Warna Tempat ni boleh mancing, kolam ni boleh mancing. Tapi kalau ikan tu kecil, minta dilepaskan semula. Yang besar boleh ambil. Okey. Siapa yang kecil kali? Kecil sangat, tak boleh ambil ikan tu, kesian dia. Kawasan perkemahan. Okey. Ini tempat unggun api. Pun cerah. Okey, sini semua kawasan tapak perkemahan ni. Ini ada satu tent lagi. Tent ni pun untuk glamping. Sana tu toilet baru. Sini pun ada tapak camping lagi, tapak perkemahan lagi. Luas. Kawasan ni memang ada lagi. Sampai di hujung sana. Tapi kawasan ni memang cerah lah. Tak perlu takut, tempat ni memang cerah. Sini toilet dia toilet baru. Sorry lah review tempat ni malam. Esok kita ambil gambar-gambar gitu je. Untuk gambarnya siang saya review tempat ni malam lah. Sebab kebetulan sekarang malam ni tak ada orang sangat. Okey, ada 3 pintu. Sini shower dengan toilet. Sini pun shower dengan toilet. Sini tempat shower. Ada banyak shower. Ada 3 shower. Sorry lampu tak menyala. Ada 3 shower kat sini. Open. Tak ada bumbung. Boleh mandi kat sini. Untuk yang orang yang mandi di apa? Mandi kat sungai kan nak cuci badan, pakaian. Ladies pun sama rasanya. Okay, nice. Kat situ kat bawah tu. Untuk kawasan ni. Toilet dekat sini. Kawasan perkemahan baru ni. And then situ ada sinki. Okay, sebelum terlupa, ini tepi kami punya tapak tent kami. Sini ada 2 toilet dengan 2 shower. Tapi ni toilet ni toilet lama lah. Yang sebelah tadi saya tunjuk tu tempat baru. So kami punya tent di sini. Kalau tanya saya lebih suka tempat ni sebab saya boleh nampak view di bawah semua. Memang cantik. Siang ke malam ke memang cantik. Tapak atas bukit.
Sabia. Best tak? Aus. Tak boleh panjat lagi, licin. Tak boleh panjat. So hari kedua, tengah hari makan lunch simple hari ni. Romasin. Daging masak lemak, daging salai masak lemak, sardin. Okey, itu sajalah hari ni. Tengah hari ni. Okey, sekarang hujan agak lebat. So tengok kami punya tent dia. Air mengalir. Terus ke tepi. And then sebab kami letak sini satu tiang tengah tinggi kan, paling tinggi. So air akan turun ke sana. So dua bucu di depan dia akan turun dengan dengan laju lah. So malam ni malam kedua, malam terakhir kami di sini. So malam ni penuh semua tapak. Semalam kami saja di sini. So hari ni penuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga kami di sini, hari untuk check out. So pagi minum dulu lah, belum sarapan lagi, minum dulu. Recharge tenaga sikit. Lepas ni baru siap-siap perlahan-perlahan berkemas. Pagi ni cuaca cerah, tak hujan. Langit pun cerah. Okey. Sini sangat sejuk, betul-betul sangat sejuk. Banyak-banyak tempat yang kami pergi selain daripada Cameron lah. Tempat ni memang sejuk. Okey, pukul 11.20 pagi. Tinggal sikit je lagi nak kena kemas-kemas ni. So nasib baik tempat kami redup di belakang pokok. So okey lah, taklah panas buat kerja. Okey, baik. Okey, alhamdulillah kami nak balik dah. Sekarang dah ada pukul berapa? 12 lebih dah. Okey. So tapak dah clear, dah bersihkan. Barang-barang dah semua dah loading masuk dalam kereta. So for the last time, okey, tengok kawasan dulu. Okey, kita jumpa lagi dalam, tak tahu lepas ni apa konten nak buat pun tak tahu lagi. Hari tu janji nak buat konten kasut running step 2000 km 3.0 pun tak buat lagi. Okey, apa-apa pun kita jumpa dalam vlog yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aus Family Channel. Bye.